FR hari ni kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 brand. Kita ada sub brand. Kita ada Fairuz Ramdan Bespoke, kita ada Fairuz Ramdan, kita ada FR Black Market, kita ada FR Blue Label, dan kita ada FR Junior. Ini jaket ke Malaysia? This is Coach jacket. Coach jacket ni dia sebenarnya dia lightweight. Dia lightweight, very durable, tapi dia waterproof. Untuk climate Malaysia dia sesuai lagi. Boleh pakai untuk hujan lah, musim hujan. Casual pakai hari-hari pun tak apa. Okay. Yang ni kita panggil dia work jacket. Okay. Itu material apa? This is cotton drill. Dia tebal sikit. Orang pakai ni untuk kerja lasak. So ini tak berapa sesuai sebenarnya untuk Malaysia. Kalau macam you intend nak pergi tempat-tempat sejuk, dan boleh pakai. Faham. Antara resepi kejayaan FR, dia mempunyai koleksi kapsul di mana koleksi itu hanya dikeluarkan beberapa minggu sahaja dan tidak akan dikeluarkan lagi. Ini membuatkan peminat-peminat jenama FR sentiasa menantikan rekaan-rekaannya yang baru. Logo beruang yang unik yang dipelbagaikan juga menarik perhatian peminat fashion sehinggakan jenama FR berjaya untuk memenangi pelbagai anugerah. Boleh ceritakan sikit tentang anugerah-anugerah ni? I was invited to Mercedes-Benz 2013 to showcase in Malaysia. Masa tu one designer from Japan pulled out, so they terpaksa replace kan. And at the time I was nobody. And I only did my Malaysia Fashion Week show, and then this happened. So the first year tu 2015 actually, I won 2 awards, most promising designer and most fashionable muse. And it was a decision by 11 fashion heads around Asia. Yang ni batik, kita buat batik, tapi kita contemporary kan design tu dalam kita punya everyday wear kan. So macam ni. Ini semua pun batik juga? Ya, betul. Ini sebelum jadi macam ni, proses ni kita buat proses kain, daripada kain tu dan kita jadikan dia patches, dan daripada patches tu dan baru kita buat atas baju lah. Jadi nanti ni akan dijahit ke? Yes, atau dijahit. pakai mesin? Yes, pakai mesin. Kita Malaysia ni kebanyakannya lambat sikit bila kita nak menceritakan tentang trend, sebab kita budaya follow. Kita tak set pace tu, kita tak set trend tu untuk orang follow. Dan kalau nak dibandingkan dengan Thailand sebagai negara jiran, kita jauh di belakang in terms of fashion development. Okay, jom Atika. Saya memperkenalkan Nizam, merangkap Chief Operating Officer. Hai. Tugas dia adalah untuk translate design hasil kerjaan dalam kertas tu. Jadi dia akan jadikan sampel produk dan seterusnya buat production. Saya lebih kepada latar belakang operasi dan perakaunan,
Dan bila saya tengok, bila saya berjumpa, masa mula-mula saya berjumpa dengan Cik Fairuz ni, bila dia bercerita objektif, misi dan visi dia tu, bila dia bercerita dengan saya tu macam ini saya rasa inilah tempat yang saya rasa saya sure lah, kata duduk dengan dia tu macam dia lebih kepada kreativiti dalam dan dari segi passion, saya pula dari segi kreativiti dalam operasi dan magnetis lah. Saya memulakan kerjaya yang lain jugalah dalam company yang sama, tapi sebagai outreach lah, di mana saya banyak berkomunikasi dengan universiti kan. Selepas tu baru saya berjumpa dengan Fairuz, dan Fairuz join team Fairuz lah untuk sebagai head of marketing lah di Fairuz Ramadan Design Berhad lah. Sosial media, dalam media sosial sekarang mendahului untuk segala platform marketing semualah kan. Dimana kalau kita nak keluar satu produk tu kan, kita kena kukuhkan lah sosial media tu lah. Kebanyakan produk-produk yang dikeluarkan oleh FR, kita akan pamerkan dulu di sosial media lah, kerana dia punya reach lagi cepat ataupun dia punya penyampaian lagi cepat, dan orang ramai akan tahu produk tu lebih cepat lah daripada kita nak keluarkan secara poster ke ataupun secara buat roadshow atau event lah semua. Saya seronok bila dengan FR ni, bila saya tengok saya boleh adapt dengan budaya bekerja dengan FR ni. Komunikasi sangat penting di sini supaya setiap pergerakan kerja tu tak ada yang miss out lah. Bila kita ada satu produk yang nak keluar, dia orang akan berkomunikasi macam mana nak uruskan sehingga daripada memulainya production sehingga ke kita nak pasarkan produk tu. Keistimewaan FR ni, kalau nak tahu ni, produk ni dia kalau kita cakap limited tu pun je, tapi yang paling best tu produk ni dia sesuai dengan pemakai, yang lebih-lebihnya, dan produk kita ni adalah hasil buatan daripada Malaysia lah, daripada kita Pariker Fashion Malaysia sendiri yang buat. Saya lebih suka translate macam apa sebenarnya vision Fairuz. Bila dia buat satu fashion ni, kalau kita tengok satu fashion dari luar negara ni, bila datang ke Malaysia, kadang-kadang dia tak sesuai dengan budaya kita. Dan bila kita tengok design atau pakaian yang dia buat untuk pelanggan dia, dia sesuai dengan budaya kita sendiri. So maksudnya tak adalah nampak terlalu seksi, seksa semua tu kan, tapi still nampak cantik. Kalau yang lelaki pakai tu nampak macam handsome. So saya lebih suka dia. Daripada Fairuz sendiri ataupun Cik Nizam pun ada bagi ide? Saya akan buat first draft, design, dan Cik Nizam akan merealisasikan design tu jadikan 3D finish product. So kalau tengok meja dia banyak sampel fabric, calculator, so ini kerja dia. Ciri-ciri yang ada pada Fairuz Ramdan yang patut mereka muda contohi adalah untuk menjadi seorang mereka yang berjaya, dia harus ada sikap berani menginovasikan ide rekaan terbaru. Dia juga mempunyai identiti rekaan tersendiri yang unik, dan jangan pernah meniru rekaan orang lain.